belakang saya ni. Berapa ramai yang tak pernah tahu endometriosis? Betul. Endometriosis, endometrioma. So dia ada ketumbuhan, ada dua, kiri dan kanan. Perit juga dah ambil ubat, masih belum perit. Kena jumpa doktor, buat scan dan buat hormon test. Okey, dia ada dua ketumbuhan korang, kiri dan kanan. Saya tunjukkan video ya, sebab saya record lah videonya kan. So tanda dia, tanda bahaya bagi wanita ni apabila anda kerap kencing. Jangan ambil mudah kalau kerap kencing. Saya akan share 5 tanda bahaya bagi wanita. So tanda pertama yang bahaya adalah bila anda kerap kencing. Korang kena risau ya, saya nak tunjuk video ni. Dia ada dua ketumbuhan, kiri dan kanan. Okey, you all nampak tak? Ada dua ketumbuhan. Ini tanda bahaya bagi wanita ya, korang kena risau. Korang nampak tak? Kenapa saya risau sangat? Sebab you all boleh tengok dekat sini. You all boleh tengok kat sini. Ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Korang bayangkan saiz dia 5 cm ya, 5 cm ni. Dia menekan kiri dan kanan dia punya rahim dan pundi.